anda ada masalah sakit lutut tak boleh lipat dengan baik, naik tangga turun tangga dah rasa dah lutut sengal-sengal ke kan, okey, cubalah makan sayur hijau hari-hari ya, tambahlah dalam menu makan tengah hari anda ke, itu lebih baik lah. Okey, kenapa sayur hijau ni penting sangat untuk kesihatan lutut anda? Okey, yang pertama boleh kurangkan keradangan. Okey, antara sayuran hijau yang bagus untuk lutut seperti kailan, brokoli, sawi, bayam, itu adalah sayuran yang bagus kan untuk lutut anda. Yang kedua, sayuran hijau ni juga boleh kuatkan tulang dan juga tulang rawan di bahagian lutut anda tu supaya lebih baik, lebih sihat juga. Ketiga, rendah kalori. Okey. Yang keempat, sayur-sayuran hijau ni dia boleh sokong kesihatan sendi anda lebih baik, lebih sihat. Tips untuk makan sayur, makan sayur mentah atau celur, okey, itu lebih baik supaya nutrisi dia tak hilang. Okey. Yang kedua, gabungkan dengan protein sihat, okey, seperti ikan berlemak ke, telur ke, itu lebih baik, lebih sihat. Elak makan terlalu banyak minyak dan juga sos lah. Nak tambah nutrisi lebih baik, nak kuatkan lutut, boleh cuba ikhtiar bersama dengan susu kunyit collagen growth active. Ada 28 vitamin dan mineral, ada ekstrak boswellia dan juga kunyit. Boleh sokong anda punya tulang, sendi dan juga lutut anda lebih baik, lebih sihat. Nak dapatkan, masuklah sekarang. Ada masalah sakit lutut? Nak dapatkan susu kunyit collagen? Boleh dapatkan di Siam Farmasi berdekatan dengan tempat tinggal anda. Ingat, pastikan original baru beli, boleh beli di Siam Farmasi. Datang sini boleh dapat konsentrasi percuma. Jangan lupa dapatkan sekarang.